Assalamualaikum, berjumpa lagi kita. InsyaAllah feature yang menarik yang ada dalam Quizizz. Okey, jom kita lihat. Pertama sekali kita kena login ke akaun Quizizz. Okey, untuk hari ini saya nak perkenalkan macam mana kita nak create slide ataupun lesson menggunakan Quizizz. Pertama sekali kita login ke akaun Quizizz kita dan kita klik pada create. Okey, di sini dia ada beberapa pilihan feature yang ada. Untuk hari ini saya nak terangkan tentang lesson. Okey, klik pada lesson. Di sini dia akan bagi pilihan sama ada kita nak import slide Google Slide daripada Drive ataupun kita nak create from scratch. Okey, saya nak import PDF daripada slide yang saya dah sendiri sediakan. Upload PDF. Dia akan import semua slide yang ada. Kalau ada slide yang kita tak kenal, yang tak mau masukkan dalam kita punya lesson, kita boleh antik lah di sini. Antik. Okey, klik import. Okey, di sini dia akan bagi dua pilihan lah. Import as image atau editable slide. Saya prefer ambil editable slide. Okey, ini slide-slide yang telah diimport tadi. Okey, kalau kita tengok di sini ada banyak yang kita kena edit. Jadi boleh klik pada unlock, button unlock. Okey, kita boleh edit ataupun delete lah mana yang kita tak nak ada, yang kita tak mahu. Okey, macam tulisan ni dia ada banyak yang nak kena edit. Kita boleh edit lah yang mana part-part yang perlu diedit, kita edit. Contoh di sini saya nak edit tulisan ni, tulisan Arab ni, dia ada lari lah kan. Okey, kita edit. Kita boleh edit di sini. Klik pada unlock dan kita edit. Alright. Di sebelah kiri ni ada 5 fungsi pada slide. Yang pertama fungsi slide. Kita boleh macam biasa boleh duplicate, boleh delete slide. Di sini teks, kita boleh masukkan teks. Contoh kita nak letak explanation sini. Teks. Boleh ubahlah di sini. Dia punya font, color, type of font, color font. Okey, ubah warna, buat semua di sini lah. Theme. Okey, untuk media di sini kita boleh add image. Image kita boleh upload daripada device kita ataupun kita boleh search daripada internet. Boleh masukkan. Okey. Dan kita klik save. Okey, ataupun kita nak pastekan link. Pastekan link ni daripada mana-mana website lah. Kita juga boleh addkan video. Masukkan video. Di sini untuk masukkan video ni opsi dia akaun yang premium lah. Untuk akaun yang premium kita boleh masukkan video dan juga masukkan audio. Okey. Kalau di akaun yang basic kita tak boleh masukkan video dan audio, tapi kalau akaun yang premium kita boleh masukkan link daripada YouTube. Kita letak mana-mana link YouTube, kita search video di YouTube. Pastekan di sini. Okey, dan kita search. Okey. Okey, video ni dah dimasukkan. Kita boleh trim lah kat mana part yang kita nak. Boleh trim di sini. Kat mana yang part kita nak. Contoh terlalu panjang, kita nak part yang hadapan saja. Contoh. Okey, kemudian kita klik insert. Okey, di sini kalau di akaun premium kita boleh convert slide tu kepada interaktif video. Okay. Ini untuk yang akaun premium lah. Kalau di akaun yang basic, kita cuma boleh masukkan media dalam bentuk image. Okay, untuk video ni kita perlu upgrade lah. Begitu juga untuk audio. Audio pun kita perlu upgrade. Okey, untuk akaun premium ni boleh kita upgrade dan kita masukkan video, audio, kita boleh record suara kita ataupun kita masukkan apa sahaja bentuk type MP3 lah. Okey, kita boleh masukkan shape, bentuk-bentuk dan table. Okey. Bila dah selesai, kita boleh klik pada publish. Okey, publish. Di sini kita boleh ubahlah tajuk.
aplikasi dia ada limited lah, dan image free untuk satu hari 10 image lah, 10 upload. Save. Ok, dah siap, kita klik save. Ok, jadi kita punya quiz tadi dah siap. Ok, kita boleh assign kepada murid kita kelas-kelas mana yang kita nak assign, ataupun kita nak terus live play kan, kita nak start now, kita boleh terus live activity dengan murid, kita terus buat, kita klik pada start. Kita boleh play lah dengan anak-anak murid kan, kita share kod ni ataupun minta murid kita scan QR di sini, dan kita tunggu murid masuk dan kita klik start. Ok, itu untuk key feature yang saya nak terangkan pada hari ini tentang lesson. Ok, sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum.